By the way, ramai yang gila yang minta saya share pengalaman masa saya beranak hari tu. Itu memang semua OG ada saya rasa. Sebab saya Macam aku feelnya aku gitu. Macam saya dah mula stres masa tu. laki nak tulang belakang tu. Besi. Tutup lapu. Saya rasa macam ada geruk saya macam. Hello everyone, I'm Fira. Bapa gajah besar. Hariku sejiwa alam dan duniamu melebur sifat kakuku. Okay guys, so setelah sekian lama saya tak shoot content, ada dalam 2 bulan, saya jadi suri rumah gitu. Jadi nak comeback jadi YouTuber adik lah gitu. Ya, saya dah nak comeback jadi YouTuber setelah. Tapi kalau korang tengok, ni adalah satu konten yang korang tengok seminggu lagi buangkan satu part. Oh, jangan loyak gitu. Dia mentah-mentah. Okay guys, so hari ni kita mulakan konten kita dengan ramai. Bismillah. Okay, by the way, ramai yang gila yang minta saya share pengalaman masa saya beranak hari tu. Betul. So hari ni kita nak share lah kan pengalaman masa saya beranak hari tu. So saya akan cerita everything. Nice. Sampailah habis, nanti kalau ada video-video nanti saya akan masukkan lah, okay? So kisah dia 18/5 tu saya dah ke hospital pada pukul 9 pagi gitulah. Dalam 8.30 9 pagi. Kita kan breakfast dulu. Oh ya, pukul 9.30 kita sampai sana. Sebab kita punya jumpa tu pukul 9. Untuk pengetahuan korang, saya masuk je hospital tu, saya terus ke labor room. Tak ada masuk ward ke apa kan? Tak ada. Sebab memang Tak dah janji untuk Beranak 15 hari bulan tu. Cumanya biasa orang masuk ward dulu. Ya ke? Tapi saya terus masuk labor room. Ward tu macam mana? Ward tu yang kita duduk tu lah. Mak abah duduk tu ward. Oh tu ward ke? labor Bilik room. tu, bilik tu. Bilik tu. Oh, okay. Labor room ni tempat bersalin lah. So saya lepas je saya sampai, saya pergi ke labor room terus. Okay, nak dijadikan cerita. Masa 15/8 tu, doktor check saya sebenarnya dah 3 ke 4 cm. So masa tu tapi saya tak ada rasa sakit pun. Sikit pun saya tak ada rasa contraction. Biasanya ada orang cakap 1 cm pun dah sakit gila-gila dah contraction kan. 2 cm pun sakit gila-gila dah. 3 cm 4 cm tu lagi lah. Tapi alhamdulillah lah korang, saya pergi hospital tu dengan ada pembukaan tapi saya tak sakit. Tak sakit langsung, alhamdulillah lah. Sebab saya jujur saya every time habis solat saya akan doa, ya Allah jangan bagi aku sakit, jangan bagi aku sakit. So saya betul-betul takut. Saya seorang yang penakut sangat-sangat sebab saya jenis manja sikit, cengeng sikit panggil ke. Kan ada video yang saya bagi makan masa birthday saya, ingat tak? Sampai belai-belepak. Saya ada bagi makan untuk budak-budak tafiz, untuk buat solat hajat untuk saya kan. Bapak saya niat, ingat tak saya tulis apa? Masa dia suruh kita tulis nama and hajat kita. So, saya tulislah nama saya, hajat saya, kurangkanlah rasa sakit ketika aku bersalin. Tu je first yang saya tulis. So saya tak tahu lah, tu mungkin asbab lah kalau korang tanya tips ke apa. Yelah, kan ramai orang mendoakan kita. Lepas tu kita ada mama, papa, mak, bos, semua orang lah, Afira. Yelah, cumanya Suami. kalau nak tanya tips ke apa, saya tak tahulah. Tapi dengar dulu, walaupun Allah tak bagi saya rasa sakit, dengar dulu. So everything smooth, semuanya smooth. Saya tak rasa sakit langsung sampailah pukul 9 pagi. Saya tunggu doktor datang check. Still lagi 3 ke 4 cm lah, 3 ke 4 cm. And then masa tu saya tak rasa sakit. Saya pun fikir aku nak ambil epidural. Sebab at first saya memang plan nak ambil epidural sebab saya tahu kekuatan diri saya macam mana. So saya tahu saya ni jenis aku ni manja ni, aku tak boleh. So aku memang plan nak ambil epidural awal. Tapi masa saya 3 ke 4 cm tu, tengah tunggu bukaan tu, saya tak ada rasa sakit langsung walaupun ada contraction. So saya tengah fikir, adakah aku nak ambil epidural ke aku tak payah? Ke aku fikir, ke aku ni insan terpilih tak rasa sakit? Gitu.
Tapi dah fikir-fikir balik, tak boleh ni. Mana tahu kalau 5 ke 6 cm, 7 cm tu aku sakit sangat kan? Dok. So masa tu baru aku nak kalau ambil epidural. Tak So boleh ambil no. kat time tu. So no. Aku kena ambil juga walaupun aku tak rasa sakit. Kita kena sediakan payung sebelum hujan lah korang kan. So pukul 2 PM saya cucuk epidural. Siap epidural. Masa tu actually saya kan induce. Saya induce tapi saya epidural dulu tau. Sebab saya dah ada permukaan. So saya boleh cocok epidural terus. So saya pun cocok lah epidural pukul 2 PM. Lepas tu terus induce. Tahu tak induce tu? Masuk air. Masuk ubat. Masuk ubat. Ubat untuk beranak. Lepas tu diisap gam guys. Tak lagi. Tak lagi Tak time. lagi. Lepas dah induce, lepas dah epidural, masa tu tak sakit langsung. Korang boleh tengok lah, saya buat TikTok dengan Anik. Saya... Time tu induce dah ke? induce dah. Ya ke? Semua dah tahu. induce dah masa tu. Saya boleh buat TikTok, saya boleh tengok TV, saya boleh makan. Nampak tak ni Anik belikan roti untuk saya. Saya makan roti tu. Kita Anik sempat main game lagi guys. Dia sempat main ML. Saya relax tengok TikTok. Awak suruh saya main game ya? Yelah sebab bosan tunggu. Sampailah ke 5 cm, 6 cm, 7 cm. So benda tu agak lama sebenarnya. 5, 6, 7 cm tu agak lama. Tak silap saya lepas maghrib baru 6 cm ke 7 cm macam tu lepas maghrib. Bila dah 7 cm tu saya tak rasa sakit juga. Alhamdulillah lah sebab epidural tu lah kan. So bila dah lepas maghrib tu pukul 9 malam terus saya macam rasa sakit lah juga kan. Rasa contraction. Baru saya rasa contraction masa tu. Doktor check masa tu dah 9 cm. Panggil. Tak ada gitu. Saya macam saya sakit. Tak lah, bukan. Awak punya takut tu. Awak oyak saya siapa? Awak tak sedar awak oyak Ganoh. Banyak kali saya rasa malu. Yalah kan boleh panggil nurse ni. Kalau tu banyak kali kalau first tu saya okey. Nurse. Lepas tu second. Nurse. Ketiga tu bak nurse oyak tak ada gapo lagi kan? Aish. Yalah kan. Nurse. Saya tunjuk gini. Tunjuk gitu. Saya tak oyak dia panggil sakit apa semua. Cuma saya. Lepas tu dia check permukaan saya tu dah 9 cm, 10 cm macam tu masa pukul 9 malam. Okay, start lah. Walaupun saya tak rasa sakit contraction korang. Sakit beranak tu saya tak rasa. Yang macam orang cakap tu. Saya masa epidural tu, saya lupa nak cerita. Disebabkan saya tak ada rasa contraction. Siapa yang cakap epidural ni cheat code tak rasa sakit? Cocok epidural tu tanya suami saya. Saya nak... Memang cheat code tapi guys, cheat code apa tu untuk masa sekarang ni ada baik guna. Dulu tak ada, tak payah lagi. Awak tengok awak saksi saya cocok. Saya tengok masa dia cocok epidural tu guys. Kalau aku sendiri kat situ lah aku rasa laki nak tulang belakang tu besi. Ya tak tahu nak cakap macam mana tapi memang sakit gila cocok benda tu. So saya agak menitis air mata juga sebab kita tak rasa sakit contraction. So sakit epidural tu kita fokus ke benda tu. Dok. Ada orang dia epidural ni tak sakit pun sebab contraction lagi sakit. Tapi saya ni tak ada contraction. So saya rasa lah epidural tu macam mana. So sakit lah guys. Sakit juga dia cocok lelaki saya tu. Tapi tak apalah. Aku mikir tak apa sakit mata je. Anik ayah tak apa. Awak mikir awak sakit masa ni je. Ayah tak sakit dah. So saya macam okey. Gitu. So sampai 9 malam tu saya dah nak beranak masa tu. Actually saya tak ada rasa sakit disebabkan epidural tu lah. So dia kelebihan epidural ni you tak sakit tapi you bukan tak boleh push. You jadi macam malas nak push. Bukan malas. Dia macam rasa macam push dah tapi tak sekuat sebab you tak sakit. Kalau you sakit you akan push sekuat yang mungkin. Faham sebab tak? Rasa benda tu nak sebab keluar. dia rasa benda tu nak keluar tapi bukan benda tu baby nak keluar. Baby nak keluar. Tapi Fira tak tahulah. Fira tak pandai push ke apa ke. Tu adalah ujian saya guys. Kalau korang nak tahu, saya push baby je 3 jam. Dekat nak keluar 3 jam saya push. 3 jam korang bayangkan. Bukan sejam pun orang cakap lama. Petah lagi 3 jam. Pukul 9 malam saya dah start push. Slow saya push. Tapi saya ni seorang yang tak ada tenaga. Sebab
masa sebelum saya pergi hospital tu, saya makan nasi lemak sikit je kan. Saya makan nasi lemak sikit je sebab saya takut kenyai sangat kot. Takut letih. Takut berok kau time push tu. Lepas tu saya last makan roti. Lepas tu saya tak ada tenaga. Pukul 9 malam tu saya push sampai pukul 10. Tak keluar-keluar sejam. Lepas tu saya push lagi sampailah pukul 2 jam lagi. Apa? 9, 10. Duk 9, 10, 11, 11.47. 11.47 betul lah. Almost 3 jam lah. So saya push sampai pukul 11. Lepas tu sampai doktor cakap apa tau, Fira kena beranak sebelum pukul 12. Lepas tu saya ni memang saya nak beranak sebelum pukul 12. Sebab saya nak tarik 18 bulan 5 tu kan. Sebab birthday saya 18 bulan 4 kan. So masa saya push tu, saya push sekuat yang mungkin. Tapi tak keluar-keluar. Dia bukan tak keluar, dia keluar tapi dia masuk balik. Betul tak baby? Kan? Memanglah sebab dia macam apa tu, mengenai nak oyak tu, tapi macam sensitif lah. Sebab saya punya nafas tak panjang. So bila saya tak push tu, dia termasuk balik. Lama guys. Saya push masuk balik sampai ke macam doktor ugut saya. Tak ada lah, dia macam nak suruh saya semangat lah. Sebab saya tak boleh nak push ni. Dia poyak gini, Fira, awak nak kena Caesar kau. Fikir saya Caesar ke? Saya tak tahu tak saya cakap apa. Doktor Caesar lah, Caesar saya tak cakap dah. Saya minta Caesar Saya merayu-rayu minta Caesar. Sebenarnya ada video baby ke, ada video yang saya tengah push. Adalah video tu, tapi yang sedihnya disebabkan saya push lama sangat, 3 jam. Maaf. Phone saya mati. Tak ada guys moment yang baby keluar yang dia letak atas aku. Tak ada. Mampu. Ada sejam awal sahaja. Sejam setengah awal je ada. Saya memang nak sangat video tu guys. Tapi tak apalah, yang mana tahu. Kita repeat lah. Jangan duk repeat lah. Okay. So video tu tak ada. So tak apalah, yang tu tak apalah. So saya akan tunjuk ada video yang saya push lama. Lepas tu ada sampai saya stres, sampai saya macam dah give up. Saya dah macam tarik rambut saya. Saya jujur saya cakap, saya punya jiwa saya ni memberontak lah guys. Bukan memberontak, ya macam saya ni lemah semangat sikit. Saya lemah semangat sikit. Saya tak head pakai bawang Fira tak head kok. Boleh duduk sini loh. Jangan gitu. Semangat. Fira tu biasa ni nak boleh. Boleh. Tak boleh gitu. Selawat banyak-banyak dah. Itu selawat. Jangan wek benar. Fira kena buat jangan. Bila saya tak boleh buat benda tu, saya rasa macam aku fail ni aku gitu. Macam saya dah mula stres masa tu. Bukan baby stres biasanya korang, tapi nak ayaknya alhamdulillah lah baby kita orang ni kuat semangat juga deh. Sebab ada orang push tak sampai sejam pun, tapi lama, tapi baby tu dah stres sampai kena emergency Caesar. Faham tak? Sebab jantung baby drop, baby stress sampai ke biasanya kalau macam mak tak boleh push, jantung baby drop ataupun baby dah stress, dia dah kena emergency Caesar. Tapi alhamdulillah 3 jam tu jantung dia normal, cantik. Sampai doktor macam rusing. Fira awak kena cepat ni, saya takut jantung anak awak ni drop. Kalau jantung drop nanti awak kena Caesar. Oh no, kau Caesar. Tapi dalam 3 jam tu guys, jantung dia tak drop langsung. Dia tak ada masalah langsung. Saya je yang bermasalah masa tu ya. Saya tak pandai push. Dia alhamdulillah tak ada stres, tak ada jantung drop ke lemas ke, alhamdulillah tak ada. Walaupun 3 jam saya push, dia duduk dekat luar dah. Dok. Doktor rusing takut baby saya lemah. Tapi alhamdulillah dok. Noyaknya okay. Lepas tu bila dah saya push tak boleh apa semua, saya stres. Saya sampai tarik-tarik rambut. Saya stres. Saya macam tolonglah aku nak Caesar. Saya merayu dengan doktor guys. Saya merayu dengan misi. Saya tak pandai push. Saya tak pandai push. Saya nangis-nangis. Misi pun jangan nangis. Awak boleh. Dia bagus lah. Untuk lelaki yang doktor Pia kan. Yelah. Tapi kita sela-sela lah. Sabar. Ingat. Masa tu serabut sikit lah. Ada hasutan kat sini kan. Sabar. Terapus kat aku. Kita tolong dia hok serabut. Baik aku duduk luar tadi tu guys.
gitu Nah, kan. dah betul awak royak, awak tolong push. Betul lah sebab tak ada lah, dia bagi semangat je. Cuma saya ni masa tu saya tension sebab tak ada orang nak dengar kata saya. Saya nak Caesar. Jujur saya cakap saya minta saya sama merayu-rayu, tolong doktor Caesar saya doktor. Lepas tu doktor tak bagi tau. Doktor tak bagi disebabkan apa? Disebabkan comel dah jalan beranak saya ni. Epidural maksudnya jalan tu bokok sampai 10 cm. Tak ada sebab nak Caesar. Baby tu boleh nampak kepala. Anik tengok banyak kali dah baby duduk bawah tu. So tak ada sebab dah Caesar. Sebab betul-betul doktor cakap 99% dah awak nak siap beranak. Takkan awak nak Caesar, Fira? Takkan awak nak Caesar? Awak 95% dah. Takkan awak nak Caesar? Rugilah Caesar. Doktor ya. Saya pun mikir pula, tak apa doktor, tak apa 95% tu pun tak sampai 100 lagi. Fair. So masa tu, tapi doktor dengan nurse tu keep bagi semangat. Anik pun keep bagi semangat, boleh. Dia pun ajar saya lah, dia ajar saya cara push. Sebab saya push, mana saya push kat muka kau kan, tak Dia tahu push lah. kat muka guys. Dia tahan nafas dia kat muka, bukan nak push baby. Lepas tu Anik ajarlah saya cara-cara push dekat telinga saya ni. Lepas tu bila dah pukul 11 lebih, 11.30 gitu, baby dah kat luar sangat-sangat tu ke. Awak tengok ke doktor panggil awak, doktor ya. Mai sini abang tengok ni, anak duduk luar tu ni. Wih semangat dia, ke. Saya tak tahu dah semangat ke apa. Kata awak nampak kan ayat lah. Lepas tu, saya memang nampak kepala lah semula-mula kan. First kali doktor ayat. Nampak rambut tu. Saya masa tu kan. Tak sabar dah ni. Lepas tu pergi kat awak ayat gini. Awak nampak ke? Tapi yang nampak rambut tu guys, sejam sebelum. Ada lagi 1 jam lebih untuk keluar sikit-sikit. Lama cukup lah saya push. And paling last sekali, paling best lah ni, paling best bagi aku. Sebab masa nak tubik tu, Fira memang habis all out. Tenaga. Baby tu dia tolong mami dia untuk keluar. Aku tengok sendiri masa tu, dia macam dia gerak badan dia untuk keluar. Yang tu aku cakap, ush. Lepas tu dia mari kat saya dah ya. Sebelum dia tengok tu, last kali saya tak tahu dah. Masa tu saya dah penat gila-gila tau. Saya kecek sorry. Saya macam ayat dari hati lah. Saya baby tolong mami penat sangat dah. Saya ayat sorry dalam hati ni. Masa tu saya tak boleh nak agak apa dah. Saya betul-betul penat. Tak ada energi langsung untuk push. Saya ayat baby tolong mami penat sangat dah. Baby tolonglah dari dalam, mami tolong dari luar. Saya ayat gitu. Saya kecek sorry dalam hati masa tu. Walaupun benda tu tak logik lah bagi saya. Apa tak Tak, logik? maksudnya Nothing benda tu. Yalah maksudnya Kita tak tahu dah, okay? Kaya nak tolong kan. Contoh lah. Lain lah you Baby semua boleh buat sayang. Ya. Tak boleh kata gitu. Tak baik. Sebab dia kecil Itu melawan so hukum. macam, dia dengar ke kata mami dia ni. Gitulah hak saya mikir. Tapi masa tu saya buntu sangat. Saya doa lah. Saya doa sokmo-sokmo. Lepas tu lah kali saya kecek dengan baby. Saya baby tolonglah mami tak boleh sangat dah ni. Baby tolonglah tubik cepat-cepat. Baby tolong dari dalam, mami keluar, mami tolong dari luar gitu. Lepas tu Anik pun gitu. Anik ayat, pak sayang cepat baby tolong awak dah tu. Baby tolong awak dah tu. Awak gitu ke? Awak ayat baby tolong awak dah tu. Lepas saya dengar tu, saya macam saya pun semangat. Masa tu saya semangat. Lepas saya dengar dia ayat baby tolong saya tu, saya macam yo kau ni. Lepas saya yang bateri tinggal 1% tu terus naik sampai 100%. Dia jadi adrenaline rush. Dia jadi rasa gitu. macam ya Allah, tapi aku kena tolong dia jugalah sebab dia dah tolong aku. So aku push lah. Fira push dia. Push. Disebabkan dia besar guys. Besar sangat. Dah lah besar lah dengan tubuh saya ni. 3.32. 3.32 guys. So dengan besar mami dia ni agak besar jugalah. So bila dah macam tu saya minta sebenarnya saya cakap kat doktor, vacuum je lah. Saya tak boleh nak push ni. Tapi doktor tak nak vacuum. So lepas pada tu, lepas nampak baby macam nak tubik sangat-sangat dah tu, mami dia pun low bateri dah masa tu. Doktor pun gunting lah sikit. Doktor gunting Tapi je itu sikit. memang normal, memang semua gunting. Yes, sepatutnya normal semua gunting. Mostly. Sebab tapi macam hari tu dia kalau boleh dia nak tanpa gunting lah, tanpa koyak dan jahit lah maksudnya. Tapi disebabkan bukan rezeki saya kan. So saya pun doktor pun terpaksa gunting sikit. Lepas gunting je tu keluarlah dia baby. Time tu hilang mak. Elena.
Guys, orang boleh bayang aku berdiri sebelum dia ni, aku dah berdiri lama gila tepi dia. Mungkin aku rasa ada 5 jam aku rasa. Aku berdiri je and dia dah ni dah aku pergi kat dia, lepas tu aku panggil nurse aku ni. Tapi keluar je baby tu, rasa letih tu memang betul-betul hilang guys. Tak ada rasa penat kaki apa semua. Naik je atas, aku boleh berlari lagi, pergi naik lift, aku pergi bawah lagi apa tu bagi Sign daftar apa semua tu, aku boleh santai lagi. Faham tak dia punya rasa masa baby keluar tu. Dia letak je atas saya tu. Masa tu kebetulan video call kan. Video call akak, mama, papa semua video call. Masa baby duduk je atas tu dia orang pun nampak sekali momen tu. Okay baby kan. So masa dia keluar tu, dia masa baby keluar tu dia nangis, tapi dia nangis dia berhenti. Doktor cakap mungkin dia penat macam mami dia sebab dia duduk lama situ kan. So oksigen dia macam ada, dia nak kena sedut-sedut sikit sebab lendir-lendir ke termasuk kan dok. So masa tu saya rusing jugalah masa tu. So doktor cakap tak ada apa pun. Lepas dia ambil baby tu, lepas dia letak atas badan saya, dia pun bagilah dia punya alatan untuk baby tu. So okey, alhamdulillah okey. Tapi dia kena duduk nursery masa tu. So itulah dia pengalaman saya 3 jam saya push and hampir seizure. Bagi saya hampir seizure lah tu sebab saya betul-betul give up. Saya dah stres, saya dah penat sangat-sangat sampai saya macam nak ayatkan penat dia tu macam betul-betul tak ada tenaga dok. So what can I do dok? Kalau benda tu boleh selamatkan anak aku, seizure je lah. Macam tu. So memang masa tu saya ingat saya betul-betul akan seizure dah nanti. Tapi alhamdulillah lah, thank you jugalah untuk suami saya, untuk doktor-doktor, nurse-nurse dekat situ sebab bagi semangat. And dah sekali alhamdulillah saya normal gitu. Lepas tu lepas haji bersalin tu sakit juga guys. Mana tahu kalau aku seizure aku rasa. Memanglah sakit. Yang saya tak tahulah normal ke tak bagi suami yang tak nangis. Sebab saya memang tak keluar air mata langsung. Bukanlah sebab tak sedih tau. Saya sedih and saya takut kalau saya nangis, isteri saya yang kat sebelah time dia sakit tu, dia lagi stres. Dia lagi. Tapi saya nampak dia muka dia tahan nangis apa semua. Ceritalah apa awak masuk bilik air apa tu. Saya duduk dan nangis ni. Boyra cakap lah, mu kat mana pun makan nangis ya. Sebab mu tak boleh tengok dia tu sakit sangat. Tapi saya alhamdulillah, bukanlah saya tak nak nangis ya. Saya nak nangis, cuma saya tak boleh nangis sebab kalau saya nangis, siapa nak tolong dia? Jadi saya tak nangis langsung dengan dia pun tak nangis. Duduk gitu. Tapi nangis ke? Cuma saya sedih. Bukan saya sedih lah. Saya keluarkan air mata sebab saya tak dapat tengok momen tu balik sebab phone mati. Dia masa dia pergi ambil phone tu, dia main kat saya, ya Allah sayang, phone aku mati. Tak ada. Tak dapat balik tengok balik momen tu. Tak ada baby ni. Ya sedih dah masa tu. Saya cakap tak apa. Kita repeat lah. Awak cakap awak repeat tak, saya ayat tak apa. Tu momen kita dua je. Saya gitu. Tak ada ayat kita repeat ke apa. Lepas tu lah guys, siap je semua. Baby dah bawa naik nursery apa semua. Bukan, tak naik nursery tak lagi. Naik Baby ada situ lagi. Saya masuk dalam toilet. Saya happy yang tak sedap, and saya call semua. Sulung, Aiman, siapa lagi. Time tu memang semua OG ada saya rasa. Sebab saya memang perasaan saya tak ada nak bagi tahu sebenarnya. Cuma kalau saya tengok muka diorang, dah perasaan saya dah lepas lah. Cukup. Masa tu dia masuk toilet, dia happy sangat. Dah happy sangat-sangat lah. Dia call OG and then masa tu dah, maksudnya dia call tu pun dah dia macam bagi tahu dah dia happy. Gitu. Lepas tu ceritalah awak cerita ke saya tu. Mana? Masa awak pergi azan tu. Masa awak masa tu mu tahu tak, nak ayatnya aku trauma dengan push ke. Masa tu baby dah turun nursery and Anik kena pergi daftar. Lepas tu tinggallah saya seorang-seorang dalam labor room. Doktor tutup lampu, so saya rest sebab tak boleh masuk ward lagi. Sebab saya ada epidural kan. So badan saya ni bius lagi. So masa tu doktor ya okey, rehat lah, awak dah settle lah, awak boleh tidur. Lepas tu saya pun okey, tak apalah, saya pun tidur sebab saya penat sangat. Saya sepenat-penat gila. Saya pun tidur. Korang tahu tak, masa tidur makan gelap kan. Saya rasa macam orang dekat katil saya. Dah saya sorang, bilik labor room tu besar, tutup lampu. Saya rasa macam ada orang
geruk saya macam, Fira bang, push, bang, push. Aku macam, aku pun sedar. Aku tak siap lagi kau ni. Aku tengok, gelap. Making aku tak tahu. Aku fikir aku mati masa tu tahu dok. Aku bangun, gelap. Ya Allah. Pasal aku macam tak siap lagi. Aku push ni aku. Saya pun push. Sebab tubuh awak tak rasa gua satu lagi. saya tak Sebab rasa tahu apa-apa. rasa gitu. So saya macam masa tu menghantui jugalah. Bukan hantu betul lah. Jiwa saya, otak saya ni menghantui diri sendiri. Sebab penat je. Lepas tu saya terlelap. Macam ada orang kejut saya lagi. Push. Sebab masa 3 jam aku duduk dengar push kat link aku. So benda tu main dalam fikiran tau. Dia bermain dalam fikiran sampai saya tidur pun saya trauma. Saya bukan trauma nak push. Saya trauma dengan push lah. Kalau korang tanya rate bersalin saya paling sakit push lah. Dia bukan sakit. Dia penat yang gila penat. Yang you tak ada energy tapi you kena juga buat. Faham tak? Untuk keluarkan baby. Gitu. So, bila dah saya penat sangat tu, saya tersedar. Saya sampai trauma. Jujur saya cakap, saya trauma dengan, kalau bersalin saya trauma dengan push lah. Saya trauma dengan push. Time tu dia duduk seorang, saya naik duduk kat bilik. Bukan duduk kat bilik lah. Saya naik pergi jumpa family mama, papa, mak, abah. Pergi cerita lah. Dia punya happy tu siapa saya kecek tau. Saya pun tak pegang pok saya royak sebenarnya sebab saya awak nak lagi nak peluk penat. Lepas tu saya memang nampak mama bapa mengabah tu memang saya berlari nak peluk sebenarnya. Cuma saya tak tahu, saya jadi santai sebab lelaki kan guys. Cuma lepas tu barulah saya peluk seorang-seorang. Saya punya perasaan tu dah lepas. Lepas tu masuk je bilik nursery tu. Saya ingat kan nak tengok je sebenarnya. Saya tengok dari luar macam tu je. Saya tengok anak saya tengok. Lepas tu nurse tu panggil. Siapa lah nurse tu panggil. Ayah dia boleh masuk. Saya nak gitu. Ni bukan nak pergi tengok baby. Tak apalah rakyat boleh lah. Masuk dulu. Saya pun masuk tengok je tu. Ikomak lah. Tengah itu suara aku rasa macam uish aku azan di masjid. Ikomak di masjid. Sedap molek suara aku tengah tu. Sedap suara saya ikomak dia. Sedap merdu molek ya. Betul. Dia rasa ya dengar tu sedap molek ya. Lepas tu tak ada lah. Saya pun tunggu. Ada awak cerita ke saya tu. Ya geruk aku guys. Aku ni hot trauma tidur. Kejut lah kali dia mari. Lepas tu saya terkejut ke. Lepas tu dia mari. Saya nak tahu dok. Tadi gini. Dia cerita. Awak cerita. Awak excited. Awak masa tu awak excited gila. Boleh nampak lah muka dia excited gila-gila. Ke cerita kat saya yang dia pergi jumpa anak dia kat atas. Ke apa semua. Tengok dia senyum kan. Awak ya. Adakah awak ya tengok je muka awak tu? Dia tengok je. Kan baby kan biasa keluar dia tutup mata tak. Tapi ni mata dia tengok. Buka mata dia. Dia tengok daddy dia kelip. Tak kelip dia tengok. Gitu. Memanglah kalau kita royak ke baby tak nampak. Dia sama-sama. Betul sama-sama lah. Dia baru keluar memang tak nampak langsung. Bukan setakat sama-sama lah aku rasa. Ya ke tak nampak langsung? Tak tahu. Dia kenapa? Dia nampak tak jarak nampak. dekat je kot. Cuma dia nampak hitam putih. Sehari tak nampak lagi. Ya kot? Tapi dia tengok. Jadi aku rasa dia tengok aku tu tak? Jadi Alhamdulillah Allah pemudahkan segala urusan kita orang. Kan Afira lah untuk bersalin. Jadi kita orang bersyukur sangat-sangat dapat doa daripada korang semua. Betul. Doa ibu bapa. Doa kawan-kawan, family. Doa kawan-kawan, family dia. Kuatkan lagi semangat saya duduk kat situ ni. Bukan setakat doa daripada aku. Doa daripada semua orang. Betul. Dapatkan kuatkan lagi saya. Saya dari masuk situ, dari pagi tu, mulut saya tak berhenti berdoa untuk dia. Cuma tak boleh royak. Tak boleh royak. Benarnya cuma tak apalah. Aku tak royak pun dia ni. Tapi tak apalah macam mana. Saya terima kasih sangatlah kepada orang semua yang sentiasa mendoakan kita orang, kesejahteraan kita orang semua, kesihatan kita orang dan kesihatan baby. Alhamdulillah baby sekarang okey. Kemarin berok keras sikit. hari ni okey. Okay, so gitulah pengalaman saya guys. So saya nak share, bagi saya jujur saya cakap Allah pemudahkan macam-macam masa saya beranak. Saya jujur saya cakap masa beranak saya tak rasa sakit langsung. Push hanyalah penat, tak sakit. So saya rasa macam bersyukur gila. Sebab apa? Sebab saya selalu amalkan doa every selepas solat. Saya akan doa benda ni yang saya repeat. Saya akan doa
pemudahkan urusan, percepatkanlah urusan bersalin aku, selamatkanlah and kurangkanlah rasa sakit. Ada satu lagi saya doa, berikanlah aku rezeki bersalin secara normal tanpa koyak dan jahit. Tapi saya tak dapat. Dua benda je yang saya tak dapat. Dapat dah tu. Yalah, dapat lah maksudnya. Dia Apa gini lah benda maksudnya, ni? Allah bagi muak benda ni, tapi tak semestinya muak akan dapat semua. Munok pedo. So Allah dah makbulkan salah satu doa saya tu pun saya bersyukur gila-gila dah. Walaupun saya tak rasa sangat sakit. Macam mana yang dia tak bagi yang tu, tapi awak boleh tengok baby tu bergerak tolong awak. Yelah. Yang tu awak kena nampak. Yelah. Dia lah bagi yang lebih dalam lagi guys. Mudah sangat kan. Macam beranak-beranak tak sakit, baby tu ubik senang-senang kan. Nanti tak hargai pula guys. Nanti tak hargai pula. So walaupun aku tak sakit, tapi 3 jam tu awak nampak lah. Okay, Rano letih juga lah. Push ni, penat, give up. So itulah kalau korang tanya. Cubalah korang doa je. Korang yakin je. Walaupun orang royak. Jujur saya takut nak beranak sebab doktor saya sendiri royak. Fira, masa tu saya nak check jalan je doktor ya. Sebab saya kan penakut. Doktor cakap, Fira, jangan takut. Ni baru pemula awak nak beranak depan ni sakit tau doktor. Dia nak suruh saya get ready lah sebenarnya. Dia bukan nak takut-takutkan saya. Cuma nak suruh saya get ready. So masa tu saya macam, aku ni nak beranak ni. Okay. So saya memang every time saya akan doa benda sama. Saya doa. Kalau korang tak percaya, kalau korang rasa macam diri korang ni penakut, korang doa lah. Korang yakin je dengan doa korang. Untuk lelaki tu, nanti yang dah nak kahwin apa semua, nak ada isteri, nak tengok isteri bersalin kan, korang kena betul-betul kuat dan korang kena betul-betul support dia. Jangan pernah tinggikan sikit pun suara time dia nak buat apa. Apa dia nak hari tu, kau buat je hari tu sahaja. Okay? Hari tu sahaja. Bukanlah maksud saya tak adalah macam tiba-tiba awak salah tak boleh nak tegur. Time tu tak apa awak salah pun, kita betulkan benda tu. Saya cakap betul. Lepas tu kita psycho dia guys. Kita main otak dia. Macam ni. Jadi kau pergi baca buku psycho, okey, untuk kita main otak dia. Tapi untuk lelaki senang je untuk bodoh-bodohkan isteri. Jadi jangan risau guys. Untuk lelaki kat luar sana, santai. Korang boleh. Tapi yelah, kita sedih. Maksud korang sedih lah. And jangan lupa berterima kasih selepas melahirkan, okey? Aku pengorbanan dia tu. Papa datang saya macam mana peranan suami masa dekat labor room. Jadi last tu saya ada tengok terima kasih dekat isteri selepas bersalin. Jadi saya terima kasih dekat dia. Saya keluarlah air mata saya. And saya buat tak ada air mata. Saya lap, saya bilang saya nak pergi daftar baby. Jadi boleh end yang mama call lah tu. Saya pun dah rasa nak makan dah ni. Untuk yang bakal melahirkan tu, jangan takut. Korang yakin je dengan doa korang. And jangan lupa amalkan doa Maryam dengan doa Nabi Yunus. Yang tu yang saya selalu amalkan lah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu. Walaupun doktor nak cocok pun aku baca. Sebab aku takut. Betul doa tu lah. Lepas tu doa Maryam tu, doa mudahkan bersalin. Okay, so tu je lah. Mana-mana doa korang, mana-mana doa memang kena percaya. Kena yakin. Kena yakin. Percaya. Bukan betul percaya, memang percaya. Kena yakin. Dengan 100%, okey? Betul. Saya yakin sangat-sangat dengan doa Maryam. Sumpah saya cakap. Saya macam walaupun saya takut saya baca ni, tak apa. Aku ada doa Maryam. Aku mikir gitu. Doa untuk mudahkan urusan bersalin kan. So try. Kalau rezeki korang Allah pemudahkan, insya-Allah, okey? So tu je lah pengalaman bersalin saya. Hope korang tak boring lah dengar. Okay korang, so yang mana yang bakal melahirkan tu, good luck. Jangan lupa doa banyak-banyak. Ikut tips suami-suami tu. Jangan nak orang cakap, jangan nak push bini, nak menstreskan lagi bini. Okay korang. So untuk yang TTC kat luar sana pun saya doakan semoga korang murahkan dikurniakan zuriat. InsyaAllah. Dan masa terdekat atau lambat pun InsyaAllah akan ada zuriat rezeki korang. Okay, so thank you so much for watching. Sabar. Yang ambil video tu, tolong ambil pendek clickbait sahaja, okay? Bini aku bini aku separuh nyawa dah nak melahirkan. Tenang-tenang je ambil video aku. Kau video bini aku, kau petepek. Ambil pendek-pendek. Patumu claim tu muka SCC friend apa semua. Janganlah, tolonglah. Kita orang cari rezeki kot guys. Kita orang tak salah pun korang nak ambil video, nak post ke apa. Kita orang tak pernah marah pun. Tapi tolong respect common sense. Korang hidup saya dah tak kembang.
Korang hidung saya dah tak kembang. Okey. Bye-bye. Assalamualaikum. Budak.